Saya hilang kerja. Bukannya hilang nyawa. Saya tak nak tanah perkuburan kampung kita ni penuh dengan orang luar, Ji. Saya rasa saya boleh untuk kutip duit khairat kematian tu. Pergi je lah. Cari kerja yang gaji kecil macam dulu pun tak apa. Ya, saya tengah cari kerja lah. Sambil-sambil tu saya bantu orang. Deris berhenti, kilang tutup. Dan tu jugalah Haji Muda nak buat program kutip-kutip duit. Dok, tak rasa ada sesuatu kat situ? Kalau orang tengok senarai nama tu ramai orang tak bayar, orang akan ingat projek ni gagal. Kita isteri ni kena banyak redha. Kena banyak memberi semangat kepada suami. Sebab itulah saya cakap, abang kena ambil Deris tu ikut abang. Bukannya bagi dia ikut Haji Muda tu. Bukan tak nak bayar Deris. Hidup aku ni kais pagi makan pagi. Anak-anak pun nak bayarkan aku. Macam mana aku nak bayar?